Hai, okey hai. Tu kan Fina dah makan satu tempat ni, ramai teman hai. So tengok komen kat sini. Hari ni Fina nak repeat lagi, nak tengok harga dia macam mana pula. Jom. RM15 kot. RM60. 25. Ni punya RM30, setupa RM6. RM20 kot. Fina punya RM21.60. Banyak, murah. Ni Fina nak try sup ayam. Bismillahirrahmanirrahim. Oh, sedap. Dia punya mi tu memang dia masak elok. Lembut elok je. Hari kena ambil tu budak sedap. Okey, yang ni kuih mi mala. Okey, kita ambil mai. So tengok. Wow, dah banyak dah kita ambil. Oh, habis. Oh, pedas. Walaupun mai tapi pedas apa. Udang. Elok, masak sedap elok. Kuih rasa sedap apa kena try dia sedap elok. Oh, padu. Yang ni goreng. Yang ni favourite Fina. Kalau tengok Fina ambil banyak kan. Tapi murah je apa kat sini. Fina ambil medium. Nak tengok pedas ke tak. Takutnya. Bismillahirrahmanirrahim. Tak pedas sangat. Dah. Hujung dia tak rasa pedas tau. Tapi sedap weh. Kira kalau yang ni dia punya rempah mala tu memang sedap. Gila. Lepas tu apa ambil pedas medium ni. Ya Allah. Sedap. Tak perlu lah. Dah. Ini free refill. Bukan yang banyak mana pun. Udahlah fresh tau. Tapi sedap. Tapi pedas. So macam mana? Tapi sedap gila. Tapi pedas. Hari tu yang mahal tu sebab mereka ada masalah timbang. Makanan yang kita ambil tu mereka timbang sekali dengan si bowl tu lah. So tu yang dimahal tu. Tapi sebenarnya harga murah je. So jangan lupa pergi tau. Bye.